بالنسبة للعوام المعرفة الواجبة لله عز وجل هو معرفة ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز لله. Untuk orang awam bisa dikatakan orang tersebut sudah makrifat dengan mengetahui sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. فإذا عرف العامي أن الله عز وجل حي قادر مريد عالم بصير سميع متكلم فقد عرف الله عز وجل بصفات كمال. Kalau orang awam dia sadar, dia tahu, dia yakin Allah itu hayyun, alimun, qadirun, murid dan seterusnya, maka dia telah kenal atau makrifat. فإذا عرف العامي الرب عز وجل بصفات الكمال ونزهه عن صفات النقص فهذه هي المعرفة التي يعبد بها الحق. Jika orang awam tersebut menisbatkan atau memberikan sifat-sifat sempurna kepada Allah, kemudian menafikan sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah bisa dikatakan makrifat dan sah ibadahnya. ثم بعد ذلك تبقى المعرفة الخاصة وهي انكشاف باطني لأسرار الأسماء والصفات في الكائنات للعبد، وهذا يحتاج إلى جهاد ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Adapun makrifat yang lebih lagi yaitu makrifat khosoh, maka maknanya intisyaf, terbukanya daripada rahasia-rahasia dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terlukis, yang terdapat, yang tergambar di alam dunia di dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan hal ini dibutuhkan dengan dari mujahadah yang cukup lama. Allah.